Jangan menyusahkan hidup anak korang. Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya, Jaya Prakash. Kepada anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk anda sentiasa mendapat perkongsian daripada saya lah. Okay? So, baru-baru ni Gym Negeri Sarawak pula telah menahan 104 warga asing daripada Indonesia. Okey, menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Gym Sarawak, operasi ini dilakukan di sebuah kawasan, di sebuah kilang di kawasan Bintulu. Okey. So dalam operasi ini selepas mereka dah buat pemeriksaan 104 warga asing yang terdiri daripada Indonesia. Okey, semuanya yang ditangkap tu adalah daripada warga negara Indonesia, telah ditangkap kerana ada kesalahan immigration. Okey, antara kesalahannya seperti tiada dokumen, tinggal lebih masa dan kesalahan-kesalahan immigration lah. Okey, so dalam operasi ini turut ditahan seorang warga negara tempatan yang dipercayai pengurus kilang kayu itulah, diorang serbu ni kilang kayu dan papan lapis. Okey, so daripada 104 warga asing yang ditahan ni pecahan adalah seperti berikut. 27 adalah lelaki Indonesia, 72 adalah perempuan Indonesia, ni yang dewasa, dan 5 kanak-kanak Indonesia. So total 104 orang. Okey, apa saya nak bagi tahu di sini okey, kepada warga asing. Okey, korang dah duduk kosong, tak ada permit, tinggal lebih masa, okey, dah dia menyusahkan hidup kamu. Okey, bila ditangkap kena masuk depo, kena siasat, kalau didapati bersalah kena hukuman. Okey, apabila kamu melakukan kesalahan-kesalahan ini, kamu turut membabitkan anak-anak kamu. Okey, so dalam operasi ini kalau kita tengok ada 5 orang kanak-kanak ditahan. Okey, kenapa? Sebenarnya kanak-kanak tu tak tahu apa pun undang-undang negara ni, dia tak tahu apa pun sebab dia masih kanak-kanak. Okey, so siapa yang menjadikan mereka ni jadi macam ni? Okey, ibu bapa mereka sendiri. Okey, ibu bapa mereka mesti tahu duduk Malaysia tanpa pas, kerja secara tak betul adalah satu kesalahan. Jadi mereka libatkan anak dia, bawa anak mereka duduk bersekali. Okey, so apabila kena tangkap, anak mereka pun jadi mangsa. Okey, so nak buat macam mana? Okey, kesalahan dah ada kat sana. Okey, so kepada warga asing yang tinggal lebih masa, yang tiada dokumen, okey, serah diri ke bahagian penguatkuasa, bayar compound dan balik. Okey, terutamanya yang ada anak. Okey, jangan menyusahkan hidup anak korang. Okey, faham? Jangan menyusahkan hidup anak korang. So mana yang ada anak tu cepat-cepat serah diri balik sebelum kena tangkap. Kalau dah tangkap nanti tak ada orang kata menyesal tak sudah. Okey, so itu sajalah untuk saya nak kongsikan hari ni. Okey, so kepada korang yang belum subscribe channel saya ni, subscribe dan kongsikan kepada kawan-kawan anda. Terima kasih.